Kalau tuan-puan income RM10,000 sebulan, saya nak cabar tuan-puan buat satu perkara untuk 24 bulan akan datang. Setiap bulan, asingkan sebahagian daripada lebihan income untuk kumpul emas. Contohnya, tuan-puan letakkan sasaran 2 gram sebulan. Buat secara konsisten selama 24 bulan. Secara kasar, tuan-puan dah kumpul hampir 50 gram emas macam ini, tuan-puan. Kalau ada bonus atau income tambahan, tuan-puan boleh percepatkan lagi sasaran tersebut. Contohnya, tuan-puan tambahlah lagi gram emas tu. Yang penting jangan tunggu ada duit RM30,000 ataupun RM40,000 baru nak beli emas. Gunakan lebihan income bulanan yang tuan-puan ada tu untuk kumpul gram emas sedikit demi sedikit. Nilai emas masa depan tak dapat dijamin, tetapi jumlah gram yang kita kumpul sikit demi sikit tu boleh kita kawal melalui disiplin. Nak saya bantu kira target gram berdasarkan income bulanan tuan-puan, tuan-puan boleh isi borang set up di bawah ini. Saya akan bimbing tuan-puan sehingga tuan-puan kaya dengan simpanan emas. Semoga bermanfaat.